Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Musyawarah binti Muhammad Bakri dan hari ini saya ingin berkongsi ulasan mengenai sebuah buku yang menarik bertajuk Payah Karya Mantan Rahim. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan di pedalaman Sarawak melalui mata seorang penakut. Payah mengisahkan seorang gadis kecil bernama Payah yang tinggal di hutan hujan Sarawak. Dia terkenal dengan sifat beraninya dan kasih sayangnya terhadap hewan. Dalam ceritanya, Payah menyelamatkan seekor burung menyala dan seekor kancil serta menjaga seekor anak perempuan. Melalui pengalamannya, pembaca diperkenalkan kepada budaya dan kehidupan masyarakat yang di pedalaman Borneo. Buku ini menonjolkan kemampuannya menggambarkan kehidupan masyarakat asli Sarawak dengan begitu realistik dan menyentuh hati. Watak Payah yang berani dan penyayang memberikan contoh teladan kepada pembaca. Namun, bagi pembaca yang tidak biasa dengan budaya, tempatan atau konteks geografi Sarawak, mungkin terdapat beberapa bahagian yang memerlukan penjelasan lanjut untuk pemahaman yang lebih mendalam. Kejudikan buku ini terletak pada penceritaan yang berdasarkan pengalaman sebenar penulis semasa membesar di Sarawak. Ilustrasi oleh anaknya, Su Jen, menambahkan dimensi visual yang kaya, membolehkan pembaca merasai suasana hutan hujan dan kehidupan di pedalaman. Secara keseluruhannya, Payah adalah sebuah karya yang bukan sahaja menghiburkan tetapi juga mendidik. Ia memberikan pandangan yang berharga tentang kehidupan masyarakat asli di Malaysia, mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai alam semula jadi dan budaya tempatan. Buku ini sangat disyorkan untuk murid-murid sekolah rendah nombor 6 kerana dia dapat memperluas pemahaman mereka tentang pelbagaian budaya dan teknologi negara. Sekian, terima kasih.